Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Ahad 25 hari bulan Januari 2026 Masihi. Sekarang ni pukul 7.30 malam. Okey, untuk video bahasa ni saya nak seperti biasa. Video bahasa ni seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini lewat sikit hari ni. Okey, apa ada buat video kemarin? Apa ada buat video berapa video ni video review hadiah untuk Khalis tu. Saya pergi rumah dia tak ada. Dia ada di rumah. Lepas tu saya pun terus pergi ke pasar Kah. Dah klik kata ada tapi tu tak ada juga. Pergi pasar Kah kejap kata ada dah. Lagi tu pakai kata tak ada dah. Kata tak ada. Mana tak ada rumah. Pergi lah klik tu tak ada juga. Kata tak ada. Pergi pasar Kah beli barang ke apa tak ada. Beli gede air beli bola lampu. Dah. Mari. Lepas tu lah klik tu tengok tak ada dah. Gelap dah, tak ada. Gigi tak ada pula. Tu tak ada. Rumah tu beg kereta ada, tu rumah tak ada. Kalau si kandar tu lah. Lepas tu nak beli hadiah tu. Lepas tu nak review mula pula untuk itu pula. Untuk disampai pula ada esok atau lusa lah. Tengok lah. Mungkin ada esok lah. InsyaAllah. Hari ni tak ada nak pergi. Hari tak ada. Saya baru klik pada sekolah tu. Okay. Lepas tu pada saya tak ada rumah, saya terus pergi ke ni lah, ke rumah Kak Alam saya untuk semaya maghrib. Untuk semaya maghrib lepas tu lepas sudah semaya maghrib di rumah Kak Alam saya tu, saya terus pergi ke surau madrasah depan untuk mendengar kuliah. Lepas tu ada jamuan makan lah. Lepas semaya isyak tu ada lepas kuliah ada semaya isyak. Lepas tu ada jamuan makan. Biasalah jamuan makan lepas ngajar, ustaz ngajar. Lepas tu dapat grafik dah sampai ke pukul 11.40. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Balik ke rumah. Tidur malam tadi pada pukul 2.40 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun atau pegak lah. Bangun mandi semai subuh. Kemudian makan sarapan sikit. Lepas tu main Facebook kejap. Lepas tu pukul 9.30 saya keluar pergi ke ni lah, ke kedai fikri untuk hantar duit lah. Bagi duit tu ke asing untuk modal untuk buat projek baru lah. Untuk sutu rumah kakak. Cikgu kakak saya, cikgu tu pula lain tu. Bukan rumah ni, rumah pusaka duduk tengah-tengah. Pusaka ayah saya duduk tengah. Ni rumah kakak saya hak kerja tentera, hak kerja cikgu ni nak buat sutu kat belakang. Sulah tu. Dia lagi ni lah ketubik jalan ke tembok ni. Jalan ni lah ke belakang ni. Kau nulah ke depan. Lepas tu minum pagi seperti biasalah kedai fikri tu. Lama minum tu nak lama tu masa tu. Untuk main upload video ke apa semua tu. Lepas tu saya pun lepas sudah tu saya pergi ke Pasar Kah sekejap ada beli barang sikit. Beli barang ke apa? Pergi beli kek baru ingat. Beli kek dah harum tu. Pergi kedai harum cik tu dulu. Kedai cikgu biasalah. Lepas tu pusing tengok tu. Kona balik pergi kedai harum. Pergi kedai harum beli kas layar 1 kilo RM6. Lepas tu lada sia RM3 RM9. Sebelum pada tu sebelum saya gitu saya singgah kedai bakso lah. Baru nak makan nasi dulu. Belum pergi ke Pasar Kah tu. Lepas pada kedai fikri tu saya pergi jual teng dulu. Tengok di berlambak di kedai fikri tu. Pergi jual teng. Lepas tu singgah kedai bakso makan nasi situ dulu. Nasi ayam komplit tu situ dulu. Lepas tu boleh 2 ya 13 sen. Kalau 25 sen sekilo lah. Mana 2 ya 9 kilo 2 ya 25 sen. Dia bagi 13 sen lah. Dia bagi 13 sen. Pasal tu lah. Kalau tak boleh naik tu dah. Duit tu. Jadi dia beli lebih sikit lah. Terus lagi semakin bakso makan nasi tu. Makan air komplit tu. Lepas tu terus pergi ke ni. Ke Pasar Kah. Beli kena cikgu beli ke tu. Beli apa? Beli ni kan ni dah. Beli pagi tadi sebelum pada nak gitu. Kedai fikri tu saya
buat pemasangan pelak dah. Melak saya beli mari lah. View siapa semua tu. Lepas selesai tu. Selesai beli kedai cikgu tu, saya pergi ke singgah kedai Arung, beli ikan dengan beli lada sia. RM9 je tu. Gua tak ada duit pecah dia kan. Pecah mana? Pecah kedai Arung ni lah. Dia pada we belanja kek lah sikit. Belanja kuih, saya ambil kek coklat tu. Atas meja depan tu, saya pilih salah satu. Lepas tu terus pergi ke, sudah selesai tu saya terus balik lah. Terus balik tu, pas selesai tu beli barang tu, saya terus balik ke rumah. Sipai barang reti, sipai barang beli reti. Kek tu singgah tengah jalan beli, bagi ke budak gitu lah, sedekah budak gitu lah kek tu. Lepas tu saya pun pukul 3:30 baru mandi semaya Zuhur. Moga gitu tu kena dapat lebih dahulu. Masuk ke kelas akar tu. Saya sudah semaya Zuhur. Lepas tu pas semaya Zuhur tu tiba-tiba kau mengatuk apa tidur bangun pula pada pukul 9:50 9:40 bangun terus mandi semaya tu bergerak bangun semaya Zuhur, bangun semaya Asar. Lepas tu masuk maghrib tadi pukul 9:24 terus semaya 7:20 tu terus semaya. Lepas tu 10 minit kemudian tu 7:30 saat ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.